Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita ada satu nak bincang sikit lah pasal satu isu ataupun sebenarnya bukan satu isu pun. Isu ni dia sentiasa berulang, sentiasa berjalan, tapi kita macam nak ambil lah sedikit masa daripada kita punya waktu kita yang hektik ni, waktu-waktu kita yang berpening kepala dengan pelbagai isu-isu semasa yang lain, kita ambil selingan sikit lah untuk kita bahaskan, bincangkan satu isu ataupun satu perkara yang penting jugalah bagi umat Islam di Malaysia khususnya untuk tahu, iaitu berkaitan dengan isu akidah Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Jadi Imam Bukhari ni kita semua dah kenal dah. Imam Bukhari ni seorang imam hadis yang besar, yang agung, dan nama beliau sangat masyhur. Kita sebut hadis riwayat Bukhari, hadis riwayat Bukhari. Selalu kita dengar hadis riwayat Bukhari. Dan kita pun bila kita selalu dengar hadis riwayat Bukhari ni, maksudnya ni hadis yang didatangkan ataupun yang asalnya daripada kitab beliau, iaitu kitab Sahih Bukhari. Cuma ramai tak tahu yang sebenarnya Imam Bukhari ni beliau ada kitab akidah. Tak ramai orang tahu yang Imam Bukhari ada kitab akidah, dan kitab akidah beliau ini suka disalahgunakan, suka disalahfahamkan oleh sebahagian pihak, sebahagian golongan. Saya tak nak sebutlah nama dia, mungkin sahabat saya Al-Fadhil Ustaz Adam yang bersama saya dengan saya pada pagi ini, insya-Allah mungkin beliau lah yang akan mungkin sebutlah siapakah golongan yang sentiasa salah gunakan tersebut. Jadi Assalamualaikum Ustaz Adam, saya Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Hayakumullah. Kaifahalukum Ustaz? Sihat Ustaz? Okey, jadi insya-Allah saya nak tanyalah Ustaz satu soalan berkaitan dengan akidah Imam Bukhari, ataupun yang termasuk tergolong di dalam akidah Imam Bukhari ini. Tajuknya tajuk kita iaitu akidah Imam Bukhari. Apakah benar Imam Bukhari ini tidak melakukan takwil ataupun menolak takwil? Apakah memang manhaj ataupun jalan yang digunakan oleh Imam Bukhari ini manhaj isbat ke ataupun manhaj tafwid ke, ataupun ada juga takwil yang Imam Bukhari lakukan? Silakan Ustaz jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Rasulillah. Sahabat saya Al-Fadhil Ustaz Aziz, berhubung dengan soalan yang diajukan tersebut, apakah akidah Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Ibn al-Mughirah bin Bardizbah al-Bukhari al-Ju'fi maulah rahimahullah ta'ala, apakah pegangan i'tiqad beliau berkaitan dengan asma Allah dan sifatnya? Kita nyatakan bahawasanya untuk melihat kepada akidah Imam Al-Bukhari ini, seseorang itu perlu menelusuri karya-karya Imam Al-Bukhari itu sendiri, serta periwayatan akidah yang dinisbahkan kepada Al-Bukhari rahimahullah ta'ala yang telah diriwayatkan oleh para ulama ahli hadis zaman ke zaman. Ini adalah sumber utama, sumber primer bagi mengisbatkan teologi milik seseorang tokoh, milik seseorang individu. Dan kita mempunyai kitab-kitab Al-Bukhari yang sampai kepada kita. Antaranya adalah seperti yang masyhur adalah Al-Jami' As-Sahih, yang merupakan kitab beliau paling masyhur sekali. Kitab yang paling sahih selepas kitabullah Sahih Bukhari. Dan kita juga ada kitab Khalqu Af'al Al-Ibad oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Kita juga ada kitab-kitab yang lain dalam genre yang berbeza. Kita ada At-Tarikhul Kabir, sebuah kitab dalam periwayatan perawi-perawi, biografi perawi, tarajim dan tabaqat. Kita juga ada kitab Birrul Walidain, satu juzuk berkenaan dengan hadis-hadis ataupun athar berkenaan dengan berbakti kepada kedua-dua. Nusus berkenaan akidah Al-Bukhari dipadatkan dan dimuatkan di dalam Sahih Bukhari, dalam kitab At-Tauhid terutama. Kitab At-Tauhid dalam Sahih Bukhari ini disusun di akhir Sahih Bukhari. Kitabul Iman misalnya, tapi nusus dalam kitab Tauhid itu lebih menepati perbincangan asma' sifat yang kita fokuskan pada hari ini. Begitu juga dengan kitab Khalqu Af'al. Berhubung kepada soalan tersebut, adakah Imam Al-Bukhari ini, apakah manhaj dia? Isbat ataupun takwil? Setakat pengamatan saya Ustaz Aziz,
dan juga berteraskan kepada pengamatan mana-mana pengkaji dan pengamat terhadap akidah dan pendirian Al-Bukhari rahimahullah. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala setia di atas satu metod daripada salah satu metod salaf, iaitu beliau mengisbatkan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala seperti mana zahirnya yang telah warid di dalam athar dan para periwayatan para salaf. Ini yang bila dengar benda macam ni, Wahabi dan Wahabi. Mana ada Wahabi kat Malaysia? Tak ada dah. Wahabi tak ada kat Malaysia. Kita cakap ni pasal negara Kyrgyzstan lah kot. Pasal negara Stan tu Malaysia sana. masih aman lagi. Alhamdulillah. Itu yang dia orang meloncat pasal dia. Bila dia orang dengar, wah, nampak RG pun dia cakap Imam Bukhari isbat. Habis apa lagi? Kan? Maksudnya habis nak kata apa lagi? Imam Bukhari berbezalah dengan Syairah. Kan? Imam Bukhari berbezalah dengan Syairah. Perlulah kita faham bahawasanya kalimat-kalimat seperti ini terpacul keluar daripada mulut-mulut mereka. Kerana mereka sendiri tidak memahami hakikat mazhab Ahli Sunnah Al-Syairah itu sendiri. Yang mana ia boleh didapati dan diakses dengan begitu mudah sama sekali. Bahawasanya al-ithbat adalah beserta tafwid. Al-ithbat beserta tafwid makna adalah salah satu daripada pendekatan mazhab al-Asy'ariyah. Al-Sunnah al-Asy'ariyah. Wa kullu nasin awhamat tashbih. Setiap nas yang mempunyai waham tashbih. Maka apa yang kita boleh buat saat ini? Awilu Fawil tanzihah. Maksudnya sama ada dua ittijahat, dua ittijah, dua pendekatan yang boleh dilakukan, iaitu sama ada kita takwil atau tak sama ada kita tafwid. Tafwid inilah yang kita panggil sebagai salah satu kaedah al-ithbat. Walaupun ada perbezaan yang agak mendalam tafwid di situ. Sama ada tafwid bil jumlah ataupun ithbat ma'a tafwid bil makna. Ada dua approach dalam mazhab Asy'ari dalam kalangan para ulama mutaqaddimin mazhab. Jadi berkenaan dengan Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, dia kelihatan konsisten mengisbat sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey. Di dalam kitab Tauhid, saya baru terlibat dalam penterjemahan kitab Tauhid Sahih Bukhari. Harus siap. Ada dalam beberapa nak dekat 200 hadis lebih. Di dalam itu memang Imam Al-Bukhari rahimahullah isbat dan dia menyatakan fi hadza rad al-jahmiyah. Didokong dengan pernyataan-pernyataan daripada kitab-kitab beliau seperti Khalqu Af'alul Ibad. Jelas. Cumanya kita kena faham Sahih Al-Bukhari ini ada pelbagai nuskah. Ada pelbagai nuskah. Kadang-kadang nuskah dan riwayat yang ini lain daripada riwayat yang ini. Okey, riwayat Al-Firabri lain daripada riwayat anak-anak murid dia yang lain. Periwayat kepada Al-Bukhari yang lain. Sebab itulah para ulama yang dahulu telah melihat nuskah-nuskah ini yang mana tidak sampai kepada kita. Tidak sampai kepada kita. Siapa yang belajar dia tahulah berapa banyak nuskah tak sampai kepada kita. Siapa yang tak belajar tak tahu. Siapa yang belajar dia tahu. You pergi zaman Imam Suyuti pun kurun 900 Hijrah. Imam Suyuti tu dalam dia punya Durrul Mansur dia gapai berapa banyak kitab tafsir. Tafsir Ibn Durayis, Tafsir Ibn Mardawih. You tell me now, mana kitab-kitab tu sekarang? Tak ada. Mafqud. Min jumlatil mafqud. Maksudnya Imam Suyuti rahimahullah yang agak dekat dengan kita pun baru je kena kafir kan, member kan, dikafirkan, mubahlah kan. Allah kan? Baru dekat dengan kita, dia punya source of kitab tu lebih banyak dia dapat dan gapai berbanding kita sekarang. Kita sekarang berdasarkan penemuan-penemuan je lah. Kalau nasib cukup baik, takdir Allah kata jumpa. Al-Imam Al-Khattabi rahimahullah dalam A'lamus Sunan,
dalam A'lamus Sunan menukilkan satu riwayat daripada Al-Bukhari rahimahullah ta'ala yang mentakwilkan sifat ad-dhahak. Ad-dhahak ni secara literalnya adalah Ketawa. gelap. Okay. Dalam hadis Al-Ansari, yadhakullahu ila rajulain. Allah Subhanahu wa taala yadhak. Dalam terjemahan literalnya gelap, ketawa kepada rajulain. Imam Al-Khattabi menukilkan daripada Abu Abdillah di sini yang dimaksudkan adalah Imam Al-Bukhari rahimahullah. Min riwayatil Firabri, daripada riwayat Al-Firabri, iaitu antara salah satu perawi Sahih Bukhari daripada Imam Al-Bukhari rahimahullah, bahawa Imam Al-Bukhari Abu Abdillah mentakwilkan sifat ad-dhahik itu sebagai Ar-Rahmah. Sebagai Ar-Rahmah. Ya, betul. Kelompok kalangan Salafi mengkritik perkara ini dan mengatakan, Al-Hafiz bin Hajar dalam Fathul Bari kata, walam ara zalika fi ayyi nuskhatin min riwayatil Firabri. Saya tak nampak perkataan itu musbat dalam mana-mana riwayat Al-Firabri. Saya tak nampak, kata Al-Hafiz bin Hajar rahimahullah ta'ala. Jadi macam yang kita kata, perkara tersebut bukannya penafian terhadap madmun ta'wil. Perkara tersebut adalah penafian terhadap saya tak jumpa ibarat tersebut. Berdasarkan manuskrip yang sampai, yang ada di tangan saya. Saya tak nampak. Itu saja paling kurang yang Al-Hafiz bin Hajar katakan. Al-Hafiz bin Hajar kata, okey, itu ada dalam Nas Al-Khattabi, tapi saya tak jumpa dalam manuskrip riwayat Al-Firabri yang ada di tangan saya. Betul. Itu betul. Bukannya dia kata hadzal wajh ta'wil batilah ataupun mardudah min jihati umur. Dia tak kata macam tu. Saya tak nampak. Dia tak jumpa berdasarkan dapatan depan dia. Apa yang dia nampak dia cakap. Takkan dia kata benda dia tak nampak. Amanah seorang pengkaji. Tapi nukilan tersebut dinukilkan oleh Al-Khattabi rahimahullah ta'ala, Abu Sulaiman Al-Khattabi, salah seorang ulama yang hampir dengan generasi salafus salih. Salah seorang ulama yang begitu berautoriti dalam bidang hadis. Bukan itu sahaja, bahkan diterima oleh Al-Imam Baihaqi rahimahullah dalam Asma' wa Sifat, dalam I'tiqad. Turut menukilkan daripada apa yang dinyatakan oleh Al-Khattabi tersebut itu tadi. Jadi, kalau kita nak kata itu syuzuz, keganjilan atau nakarah, kemungkaran, kalau orang entah siapa yang meriwayatkan, bolehlah. Tapi ini dah Al-Khattabi riwayatkan, Al-Baihaqi riwayatkan. Ini bukan calang-calang punya nama. Ini bukan syuzuz, keganjilan. Ini bukan nakarah, kemungkaran, kesalahan yang fatal dan serius berlaku dalam perawi kita. Paling-paling kurang pun ini boleh pergi sebagai al-fard ataupun tafarrud dalam keadaan ilmu hadis. Maksudnya periwayatan persendirian. Dan periwayatan persendirian bukannya semestinya menatijahkan ianya satu kebatilan yang perlu ditolak. Tak semestinya. Berapa ramai orang riwayatkan Nabi SAW tak salat duha? Berapa? Hadis salat duha Ummu Hani. Ibnu Umar kata, "Mata sabahan Nabi sallallahu alaihi wasallam duha." Nabi sallallahu alaihi wasallam tak pernah sembahyang. Aisyah radhiyallahu anha ada kata ya, ada kata tak. Khulasatul qaul, ramai tak nampak Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi ada sebahagian nampak afrad qillah nampak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam mazhab kita isbat tak salat duha? Isbat. Solat istisqa. Isbat. Tapi mazhab Hanafi kata tak ada seorang pun sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam nampak, sedangkan isu panas cuaca ni, isu ambat bihil balwa, telah berluasa isu cuaca di Hijaz. Kenapa Nabi tak? Kenapa seorang je hadis satu je riwayat ni kata Nabi sembahyang istisqa? Kawan-kawan mazhab Hanafi mempermasalahkan istisqa, walaupun muktamad mazhab diorang itu bukan sunnah, tapi itu ada benda mubah, buat sekali-sekala boleh. Tapi itu bukan sunnah mulazamah muakkadah di sisi dia, di sisi mazhab Hanafi. Maksudnya tak mestinya benda yang satu je riwayat terus ditolak. Satu je riwayat, oh ni ganjil, ni
mungkar. Ini ada bau-bau tu tak diterima. Bukan seperti itu. Dalam dunia ilmiah, epistemologi, talaqi wal istidlal, penerimaan dan periwayatan khabar, autoriti suatu hujah dalam tradisi Ahlussunnah dan mazhab lain pun tak sesimplistik itu. Selain daripada itu, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala juga diriwayatkan dalam satu nuskah mentakwil wajah pada firman Allah Subhanahu wa taala akhir surah Al-Qasas, kullu syai'in halikun illa wajhah lahul hukmu wa ilaihi turja'un, dalam akhir surah Al-Qasas. Imam Bukhari rahimahullah menulisnya sebagai mim lam kaf ha. Ada sebahagian orang kata itu bukan mulkahu, maksudnya kita baca wajahu mulkahu, iaitu wajah Allah, iaitu kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Setiap kerajaan manusia yang lain semua hancur binasa kecuali kerajaan Allah Subhanahu wa taala, dan benda yang Allah, iaitu benda yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan untuk kekal, syurga, neraka, aras dan sebagainya. Mulkahu. Sebahagian rakan-rakan kita kata itu bukan mulkahu, itu malikahu. Berdasarkan apa yang diriwayatkan salah satu nuskhah Sahih Bukhari yang mana meriwayatkan daripada Abu Ubaidah Mi'mar bin Al-Musanna, mim lam kaf ha tu dia eja sebagai malikahu, iaitu pemilik wajah. Malika, pemilik wajah. Yang menguasai, raja wajah tersebut, pemilik wajah. So lazim dia kata Allah memiliki wajah. Kita katakan kedua-dua tafsiran ini pun kalaulah naftarid, kalaulah malikahu itu pun betul, tidak bertentangan dengan akidah Asy'ari yang mentafsir. So sekarang ni paling kurang ada dua nuskah yang kata, ataupun dua riwayat bacaan, mulkahu ataupun malikahu. Kalau malikahu, pemilik wajah, wajah, Imam Baihaqi kata dalam Asma' wa Sifat dan I'tiqad, wajah, pemilik wajah. Kita isbat wajah, kita tafwid makna wajah. Tapi wajah bukan surah, bukannya muka. Dia tafwid wajah. Tak bertentangan dengan i'tiqad Asy'ari, usul Asy'ari. Yang kedua, mulkahu, kerajaan, dan itu adalah takwil. Dan itu adalah takwil. Jadi mentakwilkan wajah kepada mulk, ataupun kepada zat, ataupun kepada apa-apa yang bertepatan dengan muqtada, ketetapan-ketetapan dan kaedah-kaedah lughah bahasa Arab yang muktabar, telah ditemui daripada nas-nas. Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, dan sudah tentu Imam Al-Bukhari rahimahullah ini tidak melakukan sebarang bid'ah. Bukan Imam Bukhari takwil kerana saya rasa saya nak takwil lah, tak. Imam Al-Bukhari setia dengan salaf. Kenapa dia tengok beberapa tempat ni dan dia takwil? Kerana dia melihat salaf salih juga turut tak mentakwil. Tuan-tuan yang penonton boleh tengok dalam isu firman Allah surah Al-Qasas yang saya baca tadi, kullu syai'in halikun illa wajhah lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Takwil turut dinisbahkan kepada Abu Aliyah, seorang tabi'in di Madinah. Dalam kitab Tauhid Sahih Bukhari, Abu Aliyah kata istawa ala wartafa'a, betul? Ini yang didendang-dendang oleh kelompok-kelompok Salafi. Ala wartafa'a, kalahlah salaf, kalahlah Asy'ariyah, sekalah-kalah. Padahal kalau dibaca apa Al-Hafiz Ibn Hajar nyatakan dalam Fathul Bari, kita tidak tidak membantah langsung. Asy'ariyah tak bantah langsung ala wartafa'a, langsung tak bantah. Abu Aliyah mentakwil kullu syai'in halikun illa wajhah, kecuali wajahnya. Maksudnya Abu Aliyah kata kullu amalin urida biha wajhullah, iaitu setiap amal soleh manusia yang dilaksanakan mengharapkan wajah Allah, mardatillah. Ustaz Adam tujuh atas juga kata, maksudnya Allah bertempat ke? Sama qiblatud du'a.
Kita tunjuk ni merujuk kepada Allah majazan. Seperti mana kita sujud kepada Kaabah. Sujud kepada Allah majazan. Secara majaz. Apa susah nak faham? Mana ada orang sujud ke Kaabah kata Allah dalam Kaabah? Sama juga tunjuk. Mana ada kata Allah dekat atas? Tak ada. Ini kerana mereka tidak memahami, tidak memperhalusi bahasa Arab dengan betul. Majaz dan haqiqah di sisi bahasa Arab. Ya. Jadi, berbalik kepada soalan tadi, apa akidah Imam Bukhari? Kita nyatakan bahawasanya the main cause beliau adalah itsbat. Tapi dalam beberapa perkara, itu tidak menghalang beliau untuk memilih pendekatan takwil. Zaman sekarang, Salafi zaman sekarang yang tak ada kat Malaysia tu, jangan takwil. Sangat langsung mutlaqan. Padahal Imam Ibn Taymiyah rahimahullah pun sendiri mentakwil beberapa sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antaranya adalah law habata ila ardi sab'in, kalau awak pergi kepada bumi ketujuh, tidaklah awak jumpa melainkan illa alqallah fi dzalika, melainkan awak akan jumpa Allah Subhanahu wa taala. Zahir daripada hadis tu adalah Allah di bumi. Ketujuh. Tapi apa Ibn Taymiyah kata? Oh, ini bertentangan dengan akal, ini bertentangan dengan dalil. So kita kena bawa dia kepada makna yang majaz. Itulah takwil. Kenapa Asy'ariyah buat Asy'ariyah jadi ahli bidah? Awak buat awak jadi ahli sunnah. Double standard, zalim. Jahil, ghabawah, hamaqah. Saya tak nak terjemahkan, nanti orang macam tapi saya tak kata kat Malaysia, tak ada orang kat Malaysia. Tak ada kat Malaysia dah. So saya pergi cakap-cakap ini di negara lain. Ya, kena lain. Bukan dekat orang Malaysia. Orang Malaysia ni tak boleh dia cakap baik-baik. InsyaAllah semua baik-baik, insyaAllah. InsyaAllah semua baik-baik, insyaAllah. Jadi itu adalah perkara yang perlu dilihat. Awal-awal lagi kita dah tengok dah, oh rupanya Imam Bukhari ni tidak anti takwil. Itu mudah pada orang. Imam Bukhari tidak anti takwil. Tidak anti takwil. Bahkan Ustaz, saya rasalah takwil ni sebenarnya bukannya dia bukannya manhaj yang manhaj yang mukhaliful li salaf. Dia bukan manhaj yang bercanggah dengan salaf kan. Kita boleh kata yang berdasarkan pengamatan saya lah, takwil ni adalah salah satu metod yang pakai oleh salaf. Tapi dia bukan metod yang umum ataupun metod yang selalu diguna pakai. Ya. Dia bukanlah satu metod yang berleluasa dalam dia adalah salah satu metode yang ada salaf gunakan ketika masa yang sesuai. Kenapa? Perkara itu telah pun dinyatakan oleh para ulama dalam mazhab kita, para ulama al-Asy'ariyah. Okey, kenapa mereka pada zaman awail, pada zaman qudama, takwil ni tidak terlalu kerap digunakan. Ada taujih, ada sebabnya. Okey. Cumanya jangan nafikan seakan-akan ianya tiada secara mutlak. Betul. Dalam kalangan salaf, Ibnu Abbas mentakwil yauma yukshafu an saq. Saq. Saq betis ke apa? Betis. Fakhid apa? Okey. Betis. Tapi adakah saq dalam ayat tersebut merujuk kepada paha ataupun betis? Betis ke? Tak. Allah menyingkap betis dia. Oh, tak. Takkan orang salafi ni dia cakap je, tak bukan macam tu. Tapi dalam hati dia lah, oh, ya. Macam mana kita faham lah. Gitu. Betul? Wajah macam mana kita faham lah. Tangan macam mana kita faham lah. I'm not putting any water in their mouth. Saya tak pernah cakap, maksudnya tak adalah cakap benda tak kata. Tapi itulah. Kan? Saq di situ Ibn Abbas kata adalah syiddatul haul. Maksudnya ketakutan yang amat dahsyat pada hari kiamat. Wujuh yawma'idhin nadhirah ila rabbiha nazirah. Nazirah kalau ikutkan literally lihat. Tapi dia ada satu riwayat Ibn Abbas, nazirah yantazirus thawab, menunggu pahala daripada Allah SWT, menunggu ganjaran daripada Allah. Ibn Abbas, Ar-Rahmanu ala arsyis istawa. Hasan al-Basri, murid para salaf, anak saudara Ummul Mukminin. Istawa amruhu tabaraka wa ta'ala. Urusan Allah SWT sempurna. Diriwayatkan oleh Imam Al-Mawardi dalam Nukat Malam Ayub. Salaf. Nah. So dapatlah kita tahu berdasarkan dapatan yang
istiqra' yang menghampiri tam ini bahawasanya salaf ithbat, adakah ada takwil. Inilah mazhab Asy'ariyah pun. Ustaz Asy'ariyah jadi Jahmiyah model pula tiba-tiba. Nonsense. Nonsense betul Ustaz. Jahil. Tak. InsyaAllah. Saya tak marah Ustaz. Tak. Saya terasa sikit. Terasa sikit. Tak ada insyaAllah. Saya terasa faham. Betul lah Ustaz. Ibn Abbas pun melakukan takwil kan, dan ya, sebab itu Imam Bukhari buat. Imam Bukhari ni bukannya dia melakukan bid'ah tiba-tiba datang out of his invention. Out of nowhere dia kata jangan takwil lah tiba-tiba. Tak ada. Betul. Dia mengikuti salah. Betul. Dan ini adalah salah satu cara Imam Ahmad bin Hanbal. Betul. Setuju. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah juga tidak 100% anti kepada takwil. Keadaan pada zaman beliau mihnah khalqul Quran menyebabkan beliau lebih cenderung ketika itu menggunakan metod isbat dan takwil. Dan anti sungguh-sungguh kepada takwil, kerana takwil ketika itu menjadi alat yang ditunggangi oleh sebahagian yang jahat dari kalangan Mu'tazilah. Seperti kelompok Ahmad bin Abi Du'ad ni. Betul. Dalam nas-nas beliau yang lain, dia ketika beliau takwil open menerima takwilan apabila menepati syaratnya. Syaratnya. Tapi dia tidak digunakan secara berleluasa. Kerana mereka waqaf pada wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah. Waqaf di situ. Menurut mazhab waqaf. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah. Dan Imam Asy'ari pun salah satu qaulnya begitu. Imam Asy'ari salah satu qaul. Tapi sambung ayat tu warasikhuna fil ilm yaquluna amanna bihi. Berkata kami beriman. Kita Asy'ari berpegang dengan mazhab waqaf salaf yang lagi satu. Ibn Abbas, Aisyah diriwayatkan baca wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah warasikhuna fil ilm. Berhenti situ waqaf. Tidak ada tahu maknanya kecuali Allah dan orang yang rasikh dalam ilmu. Ibn Abbas kata, saya antara orang yang rasikh dalam ilmu tersebut. Seperti Ibn Fura Al-Qadhi Ibn Fura rahimahullah menukilkan daripada Abu Bakar Al-Baqillani bahawasanya satu wajah dalam mazhab Asy'ari, semua ayat Quran, semua kita tahu makna. Semua perkataan Quran, semua boleh kita tahu makna. Termasuk istawa. Termasuk iyad, termasuk. Okey. Macam mana tahu makna tu? Takwil. Boleh takwil, kita tahu maknanya. Kita tahu maknanya. Tahu makna salah satu dimensi makna takwil. Selain daripada tafwid dan itsbat juga salah satu manhaj Imam Asy'ari. Sebab itu Imam Asy'ari rahimahullah ini dia pun tak buat bid'ah, dia hanya meneruskan apa yang dibawa oleh salaf. Masalah sekarang, orang sekarang ni dia sifat 20 dia nak serang. Tapi satu buku sifat 20 haram habuk pun tak baca. Betul. Ini apa punya cikai standard ayam punya ni? Cuba suruh dia syarah Kifayatul Awam ke Jarah Tauhid satu. Nampak? Tapi dia baca dulu baru dia syarah. Cuba dia syarah. Baca dulu baru syarah. Baca dulu, belajar dulu, syarah. Ini pun belajar sifat attack sifat 20, dia punya bekal lebih bid'ah dia. Belajar sifat 20 atau ke universiti dulu. Lepas tu tuduh falsafah Yunani. Mesti pun kita bukannya belajar habis satu buku tu pun. Pensyarah terror. Kita terror tak terror? Kalau kita masuk. Jadi nak katanya ada orang macam tu. Dia mata dia tutup, lepas tu dia ambil penyapu, dia pukul entah ke mana. Itulah perumpamaan orang yang menyerang tradisi Asy'ariyah dan sebagainya. Dia tak faham. Lepas tu bila dia lepas Imam Bukhari isbat, sorak. Padahal itu adalah asal usul Imam Asy'ari isbat. Macam mazhab Imam Asy'ari dalam kitab Al-Mujarrad, Mujarrad Maqalat Abil Hasan Asy'ari. Imam Asy'ari isbat al-wajh wal yad wal ain adalah ibanah pun sama kan, walaupun ibanah diperselisihi status penisbahannya kepada Al-Asy'ari. Kita boleh berbeza pendapat lah. Pada saya libanah itu nak kata dia penulis Asy'ari silakan, tapi kandungan dalam dia tu bukan mewakili Asy'ari at final chapter of his life.
Kerana akhir sekali Asy'ari tidak berpandukan apa yang dalam ibadah. Okey. Asy'ari berpandukan pada kitab terakhir hidup dia Luma. Nah. So ibadah ni macam risalah ila alif taghar. Hmm. Maksudnya di sisi penisbahan sama ada kepada Asy'ari atau Ibnu Mujahid. Benda ni normal. Ya. Asy'ari ada 500 kitab lagi. Ibanah je yang kau fokus. Apa hal? Guru saya Imam apa Syekh Nizar pun berkata Imam Syekh Asy'ari Nizar Al-Budawi. Al-Hamadi. Beliau kata daripada sebut belajar dengan beliau, dia kata daripada ratusan kitab Imam Asy'ari hanya tinggal 5 saja yang sampai kat kita. 300 ke 500 kitab. Yang sampai 5 saja kat kita. Sebab tu saya hairan bila Al-Hafiz Ibn Hajar kata Al-Imam Al-Bukhari akidah diambil daripada Abdullah bin Sa'id bin Kullab. Kecoh menafi-nafikan orang, menafi-nafikan kenyataan Ibn Hajar, menafi-nafikan. Padahal Bukhari pun dia tak kenal, Abdullah bin Sa'id bin Kullab pun dia tak kenal. Dia hanya bertaklid pada apa yang Imam Ibn Taymiyah cakap dalam Majmu' Fatawa. Imam Ahmad Tahzib, Imam Ibn Kullab. Itu je. Dia tak cuba mencari apakah mazhab Ibn Kullab min butun kutub al-ummahat, daripada menyelami kitab-kitab para ulama kalam dan usuluddin falsafah ila ulama umat ini. Apa yang saya nak cakap Ustaz Azil? Soalan yang pertama ni pun dah boleh buat satu podcast tu. Betul. Apa yang saya nak cakapnya adalah mazhab Imam Al-Asy'ari bukannya anti isbat istawa, isbat ya, isbat wajah. Tak. Macam mana awak faham? Kita anti kepada pemahaman neo-salafism yang cenderung kepada teori Syekh Taqiyuddin Ibn Taymiyah yang kata wajah tu difahami lughah. Istawa tu difahami lughah. Maksudnya yang kita faham. Ibn Taymiyah dalam Bayan Talbis je. Ya, macam mana awak faham? Biha yaqbud wa yabsut wa yamas wa semua tu kalau faham dari sudut bahasa nanti itu yang kita marah. Itu yang kita Imam Al-Asy'ari dan Imam Asy'ari marah. Mana boleh macam tu? Tak boleh. Nuzul Ibn Taymiyah pun dah dalam Majmu' Fatawa pun ada nas beliau nafikan muqtada lughah bagi nuzul. Maksudnya bukan intiqal, bukannya zawal, bukannya perpindahan dari satu tempat ke satu tempat. Tak. Ya, sebut dah. Okay. Jadi Imam Asy'ari tidak anti istawa. Imam Asy'ari tidak anti pun fis sama. Tak anti pun. Dr. Muhammad Nur ada bentang. Nas Imam Ibn Fura. Kalau awak kata Allah fis sama, maksudnya Allah bertempat di langit, tu salah. Tapi kalau awak kata fi itu dengan makna majaz, maksudnya mulkullah fis sama. Tentera-tentera Allah di langit. Keagungan Allah Subhanahu Wa Taala nyata zahir lebih di langit berbanding di bumi. Dengan makna-makna seperti ini boleh itlaq Allah fis sama kerana setia dengan lafaz syarak. Kenapa? Syarak cakap macam tu. Makna dia kita faham berdasarkan dapatan-dapatan yang lebih menyeluruh, bukan satu tu sahaja. Itulah Ahlussunnah. Istiqra' tam. Ulu. Imam Asy'ari dalam Mujarrad Maqalat. Imam Asy'ari rahimahullah kata ulu isbat ulu. Tapi ulu makanan. Bukan ulul makan. Sebab makan ni yang tanya bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa yang diorang nak serang Imam Asy'ari? Imam Asy'ari isbat istawa. Imam Asy'ari isbat ulu. Imam Asy'ari isbat ya, isbat wajah. Pada salah satu qaul dia. Pada tempat lain dia kata kalau ada keperluan boleh takwil. Kalau tak asal tafwid. Macam Imam Ghazali kata dalam Iljam al-Awam. Macam beliau kata dalam Qawaidul Aqaid. Jadi inilah yang perlu diperjelaskan, yang perlu diluruskan berkenaan dengan Imam Al-Asy'ari rahimahullah dan Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Sebab itu bila kita faham benda ni, Al-Imam Al-Hafiz Ibn Hajar cakap Al-Bukhari sama dengan Ibn Kullab, kita tak melencat.
kita tak marah. Bagi kita tahu, oh ya. Ya, betul. Betul. Sama. Jadi kalau ikutkan daripada apa yang Ustaz kata ini, maksudnya Imam Bukhari ni dengan Imam Abu Hasan al-Ash'ari dan juga mazhabnya ada titik persamaan. Ada sangat banyak titik persamaan. Ada sangat banyak titik persamaan. Kerana Imam al-Ash'ari rahimahullahu ta'ala, beliau adalah pembela manhaj salaf. Abdullah bin Sa'id bin Kullab adalah kelompok sifatiyah yang membela sunnah. Itu yang dinyatakan oleh Imam Az-Zahabi. Kalau cakap Imam Subki kan marah. Oh tak nak, Imam Subki ni anti Ibn Taimiyah. Az-Zahabi murid Ibn Taimiyah rahimahullah. Dia kata Allah bin Sa'id bin Kullab min mutakallimi sunnah, min mutakallimi as-sifatiyah wa kana yuruddu 'ala al-jami'ah. Antara ahli kalam mewakili sunnah, mewakili geng sifatiyah yang isbat-isbat ni. Dan kerja dia rad Mu'tazilah, rad Jahmiyah. Kullab. Dan Az-Zahabi tidak berhenti takat tu, dia kata dia inilah yang menjadi perintis kepada ilmu Abul Hasan al-Asy'ari rahimahullah taala. Jadi Imam Abu Hasan al-Asy'ari meneruskan je lah kan. Sebab tu kita kata ahli sunnah Asy'ariyah Maturidiyah. Kerana bukan Asy'ariyah tu yang buat. Kita nisbah pada Asy'ariyah nisbatul intisar wa hukm. Kerana kita memenangkan usul Asy'ariyah. Kerana Asy'ari memenangkan usul salaf. Kerana salaf memenangkan sunnah Rasulullah SAW. Bukannya kita nisbah sebab taksub. Taksub wajah Imam Asy'ari, taksub diri Imam Asy'ari. Jadi kita lah manhaj salaf sebenarnya. Nak cakap macam tu kan susah. Kata kan. Ada orang marah. Ada orang yang dah nak bolot tu semua untuk dia. Betul. Tapi orang tu tak ada kat Malaysia. Tak ada kat Malaysia. Ada orang bolot untuk dia. Dia kata apa khutbah Selangor ni Asy'ariyah ni dirumuskan oleh Imam Abu Hasan al-Asy'ari. Pernah ejek. Ejek nama apa tu? Mutaraddiah kan, dia kata ada khatib Johor ni. Khatib Johor kan dia punya teks kan Jawi dia kata kan. Wa Asy'ariyah wa mutaraddiah. Buat tu bahan gila. Perkara-perkara yang seperti ini kena macam satu hal tadi, kita kena mentaati Imam negeri. Sultan dah perkenankan undang-undang tubuh kerajaan negeri. Contoh macam Pahang, Asy'ariyah Maturidiyah jelas. Selangor, Asy'ariyah Maturidiyah jelas. Patuh arahan sultan agama ni, patuh. Tapi pasal orang macam ni tiba-tiba boleh berceramah pula. Kan? Dia melanggarnya lah, dia melanggar titah sultan, dia melanggar. Boleh dikatakan seperti itu. Boleh didorong kepada itu. Tak tahulah ni nak apa tu, nak sebar ke ataupun nak cut kata kan. Tapi macam yang kita cakap tadi, kenapa berlaku orang nak tarwij ataupun menggembar-gemburkan, wah Bukhari macam ni habislah Asy'ariyah. Mana ada such that thing. Basically Imam al-Asy'ari dan Imam al-Bukhari rahimahullah memiliki banyak persamaan dan akidah mereka saling tak tumpah sama sahaja. Kecuali dalam beberapa perkara tersebut. Baik, jadi jelaslah kita setelah Ustaz Adam menjelaskan kepada kita dengan begitu panjang berkaitan dengan hubungan antara takwil, metod takwil, metod tafwid, metod isbat, hubungan Imam Al-Bukhari dengan Imam Abu Hasan al-Asy'ari, jelaslah bahawasanya Imam Bukhari dan Imam Abu Hasan al-Asy'ari ataupun mazhab al-Asy'ariyah tidak jauh beza. Kalau ada perbezaan pun mungkin perbezaan yang tidak bercanggah pada sudut usul dia, pada sudut dasarnya. Percanggahan mungkin pada sudut furu' ataupun percanggahan pada sudut cabang. Jadi tak perlulah kita balah-balah isu ni. Adakah Imam Bukhari ni dia imam kita dan dia bercanggah dengan Asy'ariyah, sedangkan tak ada percanggahan yang sangat ketara. Kalau ada percanggahan pun sedikit, dan biasalah manusia kan pasti ada perbezaan pendapat antara satu sama lain kan. Mungkin pada perkara yang kecil ataupun perkara yang besar. Tetapi perbezaan antara Imam Bukhari dengan Imam Abu Hasan al-Asy'ari tidaklah satu perbezaan yang ketara ataupun yang besar dari sudut akidah, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan kita dapatlah gambaran sedikit berkaitan dengan isu ini, dan mudah-mudahan semoga kita semua dapat memanfaatkanlah apa yang telah disampaikan di dalam
di dalam rancangan ini, di dalam siri podcast Ahli Sunnah wal Jamaah ini, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.